Assalamualaikum, hello guys, apa khabar semua? Macam saya janjikan pada video lepas, kita ada sambungan daripada episod sebelum ni. Okey, kita nak gerak daripada Sekincan menuju ke Menara Condong Teluk Intan untuk episod kali ini. Okey, kalau korang tengok map ni, kita akan lalu daripada Sekincan ke Sungai Besar. Selepas tu kita akan lalu ke Sabak Bernam dan seterusnya ke Teluk Intan. Okey, perjalanan ni saya kira lebih kurang sejam lebih ke 2 jam kot. Saya pun tak berapa ingat, tapi sekitar itulah. Sebabnya masa kita ride hari ni cuaca tak berapa mengizinkan. Ada kawasan mendung, ada kawasan hujan dan ada kawasan yang basah baru lepas hujan. So daripada Sekincan tu cuaca mendung lah. Kalau korang tengok dalam video ni agak malap sikit. Kita cuba enhance apa yang boleh lah. Dan seperti biasa, kita follow marshal kita, Abang Zul Olen. Abang Zul, kita percaya je lah kat Abang Zul ni. Dia bawa ke mana-mana pun kita ikut je lah. Dan dibawanya kita kali ni ikut jalan terusan. Sebab jalan terusan ni kita boleh tengok view. Jalan pun okey lah juga, tak adalah lubang ke apa. Cuma dia agak bumpy sikit. Alright? Bukan apa, kalau bikers-bikers yang bekerja di perantauan mesti akan rindu di kampung halaman kan. So, laluan ni memang menggamit kenangan ataupun menggamit memori kita dekat kampung halaman lah. Sebab laluan dia memang laluan kampung. Okey, lepas tu kita sampailah ke jalan Kuala Selangor Teluk Intan dekat area Sabak Bernam ni. Kiranya jalan ni dia dah macam jalan utama lah sebelum kita masuk ke highway dan susur ke Plaza Tol Hutan Melintang WCE ni. Okey. Sampai sini hujan lebat, tak boleh laju mana pun. Average speed kita sekitar 100 ke 120, 130 macam tu. Dan kita terpaksa stop dulu dekat bawah jambatan untuk kita tengok ke manakah hala tuju kita selepas ni. Bila dah sidai bawah jambatan ni, semua pun tengoklah handphone masing-masing. Duk tengoklah weather forecast macam mana. Nampak gayanya hujan macam sampai ke petang ni. Takkanlah kita nak duk sidai je kot sampai petang.
Nak tak nak, sebagai bikers yang sememangnya kental, kita teruskan perjalanan pelan-pelan kayulah Kita syukurilah nikmat Tuhan yang ada ni. Alright? Kita terpaksalah harungi cuaca hujan lebat ni, right? Tapi dengan speed yang averagenya 80 ke 100 sajalah. Tak boleh nak laju mana pun. Kalau tak silap saya, motor-motor yang baru, tak pasti motor keluaran tahun berapa, selalunya dah ada rain mode. So untuk faktor keselamatan, eloklah guna rain mode kalau ride time waktu hujan ni. Now sekarang kita dah sampai persimpangan Teluk Intan, tapi kita terpaksa juga berhenti dan sidai sekali lagi di bawah jambatan sebab hujan memangnya lebat. Lebih kurang 20 minit jugalah kita sidai sekali lagi dekat bawah jambatan ni. Kita pun gerak sebab hujan pun dah mulai renyai. So kita tak sabar dah nak tengok destinasi yang dituju ni, iaitu Menara Condong Teluk Intan, satu lagi binaan ikonik di negeri Perak Darul Rizwan. Kita ada juga footage daripada drone shot. Kalau korang tengok, memang cantik lah sekitar keliling ni daripada view drone. Kalau daripada bawah pun ramai jugalah orang yang ambil gambar dekat sekitar ni. Cuma time kita orang sampai ni waktu baru lepas hujan, so tak adalah ramai sangat. Harap-harap kalau next time kalau korang datang, jangan lupa ambil gambar kat sini. Kalau ada drone pun boleh fly drone dekat sini untuk tengok view yang cantik-cantik kat sini. Okey, lagi satu lagi dekat area pekan Teluk Intan ni, ada juga macam-macam ataupun banyak kedai-kedai makanan. So korang boleh berhenti, dan kita orang kali ni kita berhenti dekat food court, betul-betul berhadapan dengan Menara Condong ni. Kita perkena dulu mi sup ke, nasi goreng ke, panas-panas kan, perkena pula Nescafe tarik. Memang padu. Okay guys, sampai sini dulu untuk kali ini. Jangan lupa tunggu kita punya next video untuk perjalanan MTE yang seterusnya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.